Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak create ataupun kita nak edit pipeline kita ataupun untuk team sale kita lah. Alright, so dekat sini, ini adalah bahagian sales pipeline. Okey, so kalau tengok dekat sini, dekat bahagian ini, kami dah set upkan untuk semua team sale. So ada Leads Amy, Leads Ha, Min, Nazri dan Tiha. So andai kata kalau ada team yang baru, macam mana nak create pipeline ini? So first kali kita pergi dekat bahagian pipeline. Okay. Alright, so kalau tengok dekat sini, kita boleh create pipeline. And then pipeline ni kita boleh letak lah. Contohnya, kita tambah baru Leads Ahmad pula. Okay. So ini adalah nama pipeline dan ini adalah staging. So kita boleh buat dekat sini contohnya new leads, contact, proposal send, close ataupun kita ikut je flow staging yang kita dah tetapkan, unprocessed, apa lagi KIV dan sebagainya. Contoh bila kita dah isi ataupun kalau kita nak tambah, tekan sahaja add stage, kita boleh tambah dekat bawah ni. Alright, kita boleh letak nama lah. Okay, so contohnya bila kita dah settle set up stage, kita boleh tekan create. So, bila kita tekan create, kita boleh tengok dekat opportunity ni balik. Okay, so kita boleh cari Leads Ahmad. So, ini adalah stage ataupun group lah untuk Leads Ahmad. So, Leads Ahmad akan terus masuk dekat sini, dekat bahagian new leads dulu. And then boleh drag ikut staging yang sepatutnya ataupun ikut leads tersebut lah. So, kalau dah contact, boleh masuk ke sini. Kalau dah hantar proposal, boleh masuk ke sini. Kalau close, boleh masuk sini. Kalau tak close, kita boleh tambah lagi staging-staging yang baru dan sebagainya. Alright. Okay, so itu sahaja step by step macam mana nak tambah pipeline baru.